mana yang anda nak guna dan pakai. Okey, so saya on sekali dengan yang ni. Okey, so nampak dia ada 4 spotlight. Okey, 4 set spotlight. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kat depan saya ni ada CF Moto MT450. Okey, saya pun dah lupa saya pernah buat ke tak motor ni. Okey, untuk ni customer ni datang daripada Shah Alam, daripada ICT sana. Okey, dia datang ke tempat saya Kampung Melayu Subang ni untuk pasang spotlight. Okey, pada mulanya kita WhatsApp, okey, kita Messenger. Okey, customer ni cakap dia ada lampu ni dan dia ada lampu ni. Okey, saya bagi tahu dia. Okey, untuk lampu dia yang ni adalah baik punya lah. Okey, baik punya. Cuma dia tak ada wiring. Okey, dan dia ada lampu yang biasa ni lah. L6X apa benda tak nama dia kan. Okey. Dia ada banyak model lain tu. Okey. Saya kata yang ini kita boleh buat wiring standard dan ini kita buat wiring yang baik punya. Sebab lampu ni baik punya jadi kita buat wiring baik punya. Okey, so tadi saya pun dah tunjuk dekat dia apa kelebihan wiring yang saya tu. Sebab saya recommendkan untuk ni sebab dia baik punya lah. Dengan suluhan dia memang clear. Jadi kalau kata sempat saya akan tunjukkan dekat luar. Okey. Sekarang pun dah pukul 11 macam tu. Tak tahu pukul berapa siap. Jadi kalau ingat larat lagi saya buat. Okey. Jadi customer pun setuju untuk buat wiring yang biasa dengan wiring yang baik dekat MT450 ni. Okey. So bentuk spotlight dia, dia ni sebenarnya clone tau. Okey. Walaupun dia clone tapi suluhan lampu dia baik. Okey, siapa tahu dia clone siapa punya bentuk. Okey. Dia hujung dia nama dia woof woof. Okey. So nanti kita tengok selepas siap pemasangan 2 set spotlight dekat MT450 ni. Okey. Okey, so alhamdulillah kita dah pun siap pasang 2 set spotlight dekat CF Moto MT450 ni. Okey. So untuk kerja pemasangan spotlight yang ada dekat MT450 ni, kebanyakannya orang memang dia tak nak buat benda ni dan tak nak ambil job ni. Sebab apa? Dia leceh. Okey, leceh satu. Lepas tu dia banyak kerja nak kena buat. Okey, jadi customer ni dia setuju dengan harga saya. Jadi saya buat lah. Dan saya recommend dengan customer ni, kalau tak buat apa yang saya showkan ni, dia punya spotlight ni sekadar hidup saja. Okey, dia boleh hidup kuning, putih dan dia punya button switch dia tu macam tak menarik sangat lah. Okey, so macam anda lihat kat depan ni, nampak spotlight dia dekat sini. Cantik tau. MT450 ni, dia cantik kat kawasan ni. Customer ni yang nak lagi satu, dia punya bentuk petak. Okey, customer ni pandai tau. Kalau yang original yang Wolf tu, okey, yang Wolf tu dia kecil sikit tau. Okey, yang clone ni dia besar tau. So dia kena lah dengan apa orang kata, MT450 ni dengan keadaan petak depan ni kan. Okey. So yang spotlight kedua dia, yang ni yang biasa saya bagi. Sebab yang ni saya kata buat wiring biasa je lah. Okey. So kita pakai, kita letak kat gas tu, customer yang nak. Okey, jadi saya tunjukkan sedikit dia punya fungsi dan lampu dia, pensuluhan suluhan dia dan pencahayaan dia. Anda boleh tengok, puas hati terus. Tinggi siap motor ni. Okey, so kita dah on lampu ni. Kita dah on motor ni. Okey, macam biasa dah tak ada tempat kat sini. Nasib baik ada apa? Phone holder ni. Jadi switch dia bergantung dekat sini. Okey, kalau tak ada ni saya tak tahu macam mana nak letak benda ni juga. Okey, so button dia berupa bentuk begini. Okey. So yang button kedua dia macam ni. Okey, saya tunjukkan yang lampu kuning bulat tu dulu Okey. So bila kita on, nampak dia menyuluh macam mana. So yang ini dia bulat. Okey, tapi dia tak berapa terang sangatlah. Tapi dia menyeluruh. Nampak dekat pagar rumah orang depan tu. Okey, daripada bawah sampai ke pagar rumah orang depan tu. Okey, yang kedua. Okey, kita off. Okey. So kita on nombor 1. Ya, kuning dia nampak tu. Besar tu. And then yang ni tajam tau. Okey, yang ni tajam jadi dia lebih terang dan pekat. Dia tak macam yang bulat tadi. Okey, yang kedua. Ini high beam dia. Okey, ni high beam dia. Okey, dia ada kuning. Untuk single mode dia ada kuning, dia ada putih dan dia ada putih kuning juga. So kalau kata customer ni ikut apa yang saya showkan, jadi dia dapat apa yang macam original yang mahal punya. Spotlight ni memang dah baik. Jadi bila guna wiring yang betul, dia dapat. Okey, so nampak putih dekat atas, kuning kat bawah, so lagi jelas. Okey. Lepas tu dia ada flasher. Okey. Dia ada 3 ke 4 mode. Okey, ni mode yang pertama dan ini adalah mode yang kedua. Okey, dan ini adalah mode yang ketiga. Okey. So ini mode keempat. 4 ke 1 balik. Mode 3 mode saja. Okey. So kita tengok kuning dia macam mana. So ini terang tau.
Okey, terang. So saya bawa ke depan sikit. Nampak puas hati tau. So kalau kata nak buat macam ni, modal dia tinggi sikit lah. Dan yang puas hati dia, spotlight tu besar lah. Itu yang utama dia sekali lah. Okey. So spotlight ni dia ada apa orang kata, spotlight ni dia ada fungsi horn. Okey, sebab dah malam, bila kita tekan horn dia akan berkedip tau, walaupun kita off. Okey, bila kita off, kita tekan horn dia akan berkedip. Okey, untuk headlamp dia tak ada fungsi tu. Untuk motor ni dia tak ada fungsi tu, tapi untuk spotlight ni dia ada fungsi tu lah. Itu yang penting dia. Okey, so saya tunjukkan daripada depan. Allah. Okey, so ini daripada depan. Memang cantik. So saya dekatkan sikit. Nampak ini gambaran ni daripada depan untuk spotlight yang petak ni. Okey. Okey. So saya onkan dia putih dan kuning. Okey. So kita nampak lah kuning, putih dia sikit. Okey. Okey, ini untuk yang warna putih. Sekejap, kita try kuning balik. Okey. Dan kita gunakan flasher. Okey, so ini flasher daripada hadapan. Ini gambaran daripada depan. Okey, supaya anda dapat tengok puas. Anda boleh pilih yang mana anda nak pakai, yang mana anda nak guna dan pakai. Okey, so saya on sekali dengan yang ni. Okey, so nampak dia ada 4 spotlight. Okey, 4 set spotlight. Okey, ini gambaran dia ada 4 set 2 set spotlight, 4 biji dah macam labah-labah dah. Okey, setiap satu set spotlight ni ada kegunaan dia. Okey, so tak boleh on lama-lama. Habis bateri orang ni. Habis bateri orang ni. Okey, so kepada anda luar sana yang berminat nak pasang apa-apa aksesori electrical dekat motosikal anda, tak kisah apa-apa jenis motor. Okey, macam saya beritahu, pemasangan dengan saya tak ada pemotongan wire, tak ada curi karen. Okey, jadi jika berlaku sebarang short ataupun litar pintas, dia akan berlaku pada aksesori itu saja. Okey, so macam ni, dua ni kan. Kalau kata short yang ni saja, dia tak ganggu yang ni, dan dia tak ganggu motor. Okey, itu yang paling penting lah. Okey, so apa lagi boleh call dan kontak saya dekat nombor yang tertera ni. Okey, ciao.